anda bahawa kucing putih dianggap paling hodoh dalam dunia kucing? Terdapat kepercayaan bahawa kucing putih kelihatan lebih dibuli dan dipinggirkan oleh kucing lain, menyebabkan mereka menjadi lebih takut dan berwaspada. Tetapi kenapa ini berlaku? Salah satu teorinya ialah penampilan. Kucing menilai kecantikan dengan cara yang berbeza daripada manusia. Dalam dunia kucing, bulu yang mempunyai corak dan variasi warna dianggap lebih menarik. Sebab itu, kucing dengan bulu bercampur atau bercorak lebih mudah diterima, terutamanya dalam kalangan kucing jalanan. Teori lain pula berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka. Kebanyakan mamalia hanya melihat warna hitam, putih dan kelabu. Kucing putih lebih mudah menonjol di persekitaran, menjadikan mereka sasaran yang mudah dan berisiko kepada kumpulan. Itulah sebabnya sesetengah koloni kucing mengelakkan kucing putih. Nasib baik, manusia sangat menyukai kucing putih. Jadi, kucing warna apa yang anda suka? Sebab saya suka Oyen.